dan jelas bertentangan dengan kepentingan Perikatan Nasional sebagai sebuah gabungan politik nasional yang menawarkan alternatif kepada Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Oleh kerana mesyuarat jawatankuasa perundingan kerusi Perikatan Nasional telah ditangguhkan bagi tempoh masa yang tidak pasti dan Bersatu tidak dilibatkan dalam sebarang perbincangan pembahagian kursi Perikatan Nasional, Bersatu akan meletakkan calon-calon Bersatu bertanding dalam PRN Negeri Sembilan dan semua calon Bersatu akan menggunakan simbol Bersatu. Bersatu juga mengambil maklum hasrat beberapa buah parti politik yang ingin menggunakan simbol Bersatu dalam PRN Negeri Sembilan dan Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu telah meneliti perkara ini dan bersetuju untuk memberikan mandat kepada Presiden Bersatu untuk memberikan kebenaran kepada calon daripada parti-parti lain untuk menggunakan simbol Bersatu. PN yang dipimpin oleh PAS telah menyimpang dari matlamat dan dasar perjuangan PN yang antara lain mempertahankan ciri-ciri Malaysia sebagai sebuah negara majmuk yang berbilang kaum, agama, kelas, sosial dan wilayah. Kenyataan-kenyataan pemimpin PAS mutakhir ini mengundang kesangsian rakyat, utamanya anak-anak muda, mengenai komitmen Perikatan Nasional untuk terus mempertahankan Malaysia sebagai sebuah negara pelbagai kaum dan agama yang stabil, aman dan harmoni. Bersatu sebagai sebuah parti pribumi yang inklusif, mendukung nilai-nilai Malaysia sebagai sebuah negara yang kaya dengan ciri-ciri kepelbagaian kaum, agama, budaya dan adat resam yang selari dengan perlembagaan persekutuan dan prinsip-prinsip rukun negara. Ini penting untuk memastikan Malaysia terus kekal sebagai sebuah negara yang aman, stabil, makmur dan harmoni. Justru Bersatu mengambil pendirian untuk kekal sederhana dan progresif serta memperjuangkan dasar-dasar yang menyokong kemajuan ekonomi dan prihatin terhadap kebajikan rakyat. Dengan iltizam untuk menawarkan khidmat yang terbaik kepada rakyat di Negeri Sembilan, saya dengan ini menyeru semua pengundi Negeri Sembilan untuk menyokong dan mengundi calon-calon Bersatu dalam PRN. Itu saja statement yang saya keluarkan. Ada apa-apa pertanyaan? Encik, berapa calon akan tanding di PRN Negeri Sembilan menggunakan logo Bersatu? Kita akan putuskan esok. Senarai nama calon dan 4 don yang nak dipertandingkan diputuskan besok. Jadi Bersatu tidak akan umumkan calon besok. Pengumuman calon rasmi bukan besok. Pengumuman calonnya pada hari Jumaat. Keputusan peringkat kita sebelum umum besok kita akan selesaikan. Apakah parti-parti yang telah meminta untuk guna logo Bersatu untuk PRN Negeri Sembilan? Ada minat tapi kita sedang teliti dan saya fikir setakat ini hari Jumaat pun kita akan umumkan juga parti mana. Tapi ada yang telah menyatakan secara verbal, jadi kita minta mereka hantar surat rasmi. Nanti jawatankuasa akan halusi, kalau dianggap sesuai, kita akan benarkan. Encik, apa fokus bagi Bersatu untuk PRN Negeri Sembilan pula untuk rakyat-rakyat di sana? Ya, pertamanya ialah kita akan menjelaskan secara terperinci sebab musabab kenapa kita walaupun masih anggota Perikatan Nasional menggunakan logo Bersatu. Jadi orang nak tahu. Kita buat keputusan itu banyak sebab. Tadi dah kita jelaskan. Tetapi pengalaman kita di Johor sebagai contoh disebabkan oleh banyak kenyataan dan tindakan-tindakan yang diambil oleh pimpinan Majlis Tertinggi Perikatan Nasional yang dipimpin oleh PAS telah menyebabkan kekeliruan di bawah. Orang tak tahu ni yang mana satu.
walaupun kita tahu kita ada masalah. Dan dengan sebab itu telah membangkitkan juga kemarahan pada setengah-setengah pengundi kita yang menyalahkan kita. Walaupun saya pasti faham dalam gabungan ni kadang-kadang ada masalah. Tapi bila sudah close statement, even before you go to war front, you sudah kata let's give the army or the enemy the chance to win. Ini tak pernah saya lihat dalam sejarah politik saya lebih 50 tahun. Dan banyak sebab-sebab yang lain lah. Jadi itu satu daripada perkara yang kita akan jelaskan. Keduanya pendirian kita dari segi dasar kita yang telah pun lama diketahui sebelum masalah timbul dalam Perikatan Nasional sekarang ini, apa yang menjadi perhatian utama kita. Ialah soal isu pembangunan ekonomi, soal isu menangani kos sara hidup, soal isu yang berkaitan dengan kesihatan, soal pendidikan, soal hubungan kaum, soal isu antarabangsa dan soal nak menentukan supaya dalam tempoh yang tidak terlalu lama situasi negara kita akan bertambah lebih baik bila kita turun ke bawah, rakyat terkesan dengan kos sara hidup yang melambung tinggi, pendapatan yang tidak meningkat dan bertambah baik dan berbagai-bagai masalah lain. Jadi kita dah buat pernyataan kita dahulu, ini komitmen Perikatan Nasional. Tapi dengan sebab masalah yang berbangkit, ini juga komitmen Parti Bersatu yang calon-calon kita letak menggunakan simbol bersatu. Tan Sri, memandangkan Bersatu menggunakan logo sendiri, adakah ini bermaksud Bersatu akan keluar daripada Perikatan Nasional? Kita tidak ada buat keputusan apa-apa, kita masih jadi ahli. Kita akan teliti buat kajian selepas pilihan raya Negeri Sembilan selesai. Okay, Tan Sri, keputusan untuk bertanding menggunakan logo Bersatu ini mungkin akan menimbulkan sedikit kekeliruan kalangan pengundi, lagi-lagi penyokong PN. Mungkin yang melihat kenapa perlu ada satu yang masih di bawah PN, ada satu lagi pula di bawah PN. Tan Sri rasa mungkin ada tak? Ya, kita dah ambil kira. It is a calculated risk. Alright? Tapi kalau tak berani nak terjun, kita tak sampai ke mana. Kalau kita kekal, kita dah tahu apa situasi dan keadaan yang akan timbul dan kemungkinan besar kekalahan tak boleh kita elakkan. Pasal kita ambil contoh teladan yang sudah pun berlaku di Negeri Johor. Dan bila kita masuk ke PRN Negeri Sembilan, kenyataan daripada pemimpin PAS yang mengapalai PN tu masih sama. Let's go and support. That I think is contradictory to what we have been always fighting for. Takkan kita dalam pilihan raya, kita siang bagi musuh kita suruh menang dulu. Biar kita musuh menang kita. Nak bergabung bagi musuh menang. Apa tujuan kita pilihan raya? Kenapa tak kita bertanding semua dan kita tengok macam yang lepas-lepas. Bila kita masuk pilihan raya, kita berjuang. Terangkan dasar kita apa semua sekali tu. Jadi walaupun saya sedar ini adalah baru, bukan? It is a new thing that we decided, but we have made all calculation apa pendekatan yang terbaik dan saya fikir ini pendekatan yang terbaik. Jadi tanggungjawab kita agak lebih berat. Mereka pemimpin yang ada di depan ni dan yang belakang saya ini pun akan turun ke bawah untuk menjelaskan apa sebab. Tetapi sebelum daripada perkara ini kita putuskan, kita dapat banyak feedback daripada orang ramai, feedback daripada ahli kita. Dia kata, kenapa tidak kita gunakan logo kita? Dia tak kata kita keluar Perikatan Nasional. Itu soal kedua. Why don't we use this so that it will differentiate? Macam waktu di Johor, saya pun mengundi ni. Mengundi. Bila masuk tu, saya kenal lah. Tapi kalau orang lain masuk, ini PN, siapa dia? PN PAS ke? PN Bersatu ke? PN MIPP ke? PN Gerakan ke? Tak tahu. Susah nak bedakan. Now, yeah, we are still PN, but we use this one. This is Bersatu. So, and they know what Bersatu stand for. So, it is question of just promoting this symbol as aggressively as we can in posters, media sosial dan minta kerjasama daripada media untuk menghebahkan apa yang telah pun saya umumkan pada malam ini lah. Jadi, adakah sekurang-kurangnya Bersatu akan bertanding di semua 10-11 kursi yang tidak ditandingi DN, maknanya melawan PAS atau Wawasan? Saya tidak dapat nak menjelaskan.
Apa sebab? Dan saya dah jelaskan tadi. Kita tak dipanggil mesyuarat. Tak tahu pun dia nak bertanding apa. Ini kita. Kita kan ada satu geng Perikatan Nasional. Sejarah ni bukan baru. Sudah beberapa tahun lalu saya pimpin. Dia panggil semua. So that we know this is for you, this is for you, this is for you, this is for me. So all of this pembahagian kursi tak ada satu yang bertembung. Takkan kita nak bertembung bila nak serah watikah, takkan satu kursi ada dua Perikatan Nasional. Itu yang lepas-lepas. Tapi sekarang ni tak tahu. Boleh jadi kursi yang saya tanding itu juga kursi PN. PN bukan saya lah, PN lain. Pasal kami tak terlibat. Ini satu tindakan yang tidak bertanggungjawab. If you are in my position, you understand. How could it be when you are in a coalition that you ignore one of your important partners? Masalah saya dengan PAS yang katanya ada bermasalah kerana mereka memutuskan hubungan itu bukan masalah kita. Mereka blame kita. Malah salah dia. Tapi the fact that we are still in PN, takkan saya nak mengajar. Patut dia faham. That they have to call all of us together and discuss. Dia panggil sekejap, lepas tu dia cari sebab, tak panggil lagi, saya tak tahu. Besok dia nak umum, saya tak tahu. Tapi kita akan buat keputusan kita, timbangan kita sendiri. Kawasan mana yang kita percaya boleh kita menang, kawasan itu yang kita akan tanding. Kiranya satu dilibatkan sama dalam pertemuan mesyuarat antara PAS dan juga PN ni. Apa pendirian Tan Sri ataupun Bersatu sekarang? Adakah masih Nur Zahid ke macam mana? Tak, bukan pasal itu. Pasal kita kan Perikatan Nasional. Kan? Oleh sebab itu dan ada sebab-sebab asas dari segi ideologi, banyak perkara sebab-sebab kenapa kita tak bersetuju untuk buat begitu. Jadi sebab itu bila apa yang kedua part tu mereka buat perundingan dia sendiri. Kan kita gabungan. Kalau runding itu ada PN, patut bawa tu. Boleh tak kita bincang dengan Barisan Nasional? Itu tajuk agenda tu. Kalau semua kita bersetuju, pergilah. Wakil kita dah 3 orang, wakil pada PAS, wakil Bersatu, wakil pada lain, go and represent PN. And talk on that term as representative of PN. But you can't go on your own like I go on my own, negotiate with another party which is not part of PN, and then make a decision, unilateral decision. Is it fair? Is it fair? It's not fair. It is. That's what we disagree. Approach dia, cara dia, takkan saya nak raja. Ni orang pun pandai-pandai dah 70 tahun politik. Kenapa buat begitu? Kenapa? Kalaupun dia ada masalah dengan kami, tapi kami masih adalah sahabat dalam Perikatan Nasional, panggil juga kami. In the first instance, bukan kita yang nak memecah belahkan perpaduan PN. So kenapa kami tak dipanggil? Jadi bila buat keputusan secara unilateral ataupun tak unilateral pun dengan lain-lain, tapi kami tak terlibat. Adil kami itu. Ya. Tapi pasal ni, Tan Sri okey tak kerjasama antara kalau kita Bersatu dengan PN? Ada kerjasama macam PAS dengan PN pada hari kali ini? Itu perlu dibincangkan. Dia punya skop dia punya apa tujuan, itu kena bincang. Ini bukan satu perkara kecil. Sebab tu kami tak setuju langkah yang diambil oleh PAS. Dan kami tak terlibat. Tanyalah dulu, boleh tak boleh. Lepas tu wakil yang lain pun dapatkan pandangan. Itu cara demokrasi. Tapi kalau kami tak diberi apa-apa tempat untuk membicarakan tu, prinsip itu dah salah dah. Kan? Bukan saya tak setuju, saya tahu ada anggota dalam Perikatan Nasional lain yang telah menyuarakan mereka tak setuju. Kalau ada kerjasama dengan UMNO, mereka tak setuju. Ada, dah beritahu kita. Tapi tak ada consultation dibuat. Tan Sri, jika berlaku pertemuan ni, kalau begini keadaannya, mungkin akan berlaku pertemuan di antara PN dengan PN tu. Jadi jika berlaku ni, apakah beralah atau jika tidak setuju, lawan juga? Lawan tetap lawan. Tanya dia. Ya, sepatutnya macam dalam kes di Terengganu, Kelantan, dia pakai simbol PAS. Ada bertemu? Tak ada. Tak. Pasal apa? Waktu tu zaman saya. Kita bincang, ini di Terengganu ni 5 kursi. Ni Ada musyawarah. yang lain tu semua PAS punya. Jadi bila tu tak ada bertembung lah. Tapi itu waktu saya dulu pimpin.
Tapi kalau sekarang ni jadi dah tak boleh lah, kemungkinan akan berlaku. Saya sebut bukan kerana kami suka nak buat begitu, takkanlah PN lawan PN. So but if we have already submitted our nomination paper with intention to go and contest, dan kita tak tahu siapa serah borang apa, setelah tengok kawan kita sebelah tu PN masuk, kita nak buat macam mana? Kan? Kita dah buat persiapan. Okay? Ini agak pelik lah. Tapi pelik macam mana? Saya tak fikir kami yang menyebabkan hal begitu berlaku. You tahu, our position has been denied. We were not given a fair chance to be represented in the discussion to arrive at this decision, which is, I think, most unfair to us. Okay. Thank you.